ini hari itu wawasan negara Tamun banyak-banyak tolong sama saya. Dia kasih anak saya sebab anak saya OKU. Dia kasih lula semua makanan, lagi ada belas, makanan semua kuih-kuih, biskut. Ramailah orang mari sokong sama kita wawasan negara Tamun. Sebab anak saya OKU, dia dapat kursi roda. Saya sudah banyak hati senang. Tak payah beli sendiri. Boleh jimatlah sikit. Banyak terima kasih wawasan negara Tamun. Harap ramai orang sokong sama wawasan negara Tamun. Harapan kami nak wawasan ni buat berterusan sebulan sekali, tapi yang penting kita bantu seberapa yang boleh. Alhamdulillah, dalam apa-apa bentuk bantuan kebajikan, wawasan rasanya boleh buat. Ya, itu semestinya meringankan beban. Sebab sekarang ni orang struggle cari rezeki kan. Jadi ada bentuk-bentuk bantuan macam ni, kita syukur Alhamdulillah. Terima kasih pada wawasan. Ya, semestinya kita memang mengharapkan wawasan ni berterusan macam ni, dan mudah-mudahan kita dapat wawasan Tamun ni, insyaAllah. Saya mengucapkan kepada wawasan negara ribuan terima kasih kerana sudi bagi bantuan pada kami semua dekat sini. Lepas tu sudi datang ke tempat kami lah untuk beri sumbangan. Bagi saya, bagi saya memang banyak membantu. Sebab bagi saya tak pernah dapat apa-apa. Ini adalah kali pertama bagi saya. Harapannya mudah-mudahan ianya berterusan untuk kesenangan kita semua, kan, untuk masa hadapan. Saya Muklis bin Zailun. Berterima kasihlah kepada Tuan Fadli yang sudi datang dan menyumbangkan keperluan apa yang perlu untuk keluarga saya dalam keadaan saya yang dah tak ada apa-apa ni. Cuma saya sangat berterima kasihlah pada jasa niat baik dia untuk bantu apa semua. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih pada wawasan negara bahagian Tambun kerana bantuan yang dan keprihatinan yang diberikan pada kami sekeluarga. Terima kasih.